4 hari 3 malam di Semporna Sabah. Settle check in. So trip ni aku pergi by travel agent Awesome Travel. Selesai landing di Tawau 10-15 minit macam tu. Ambil beg dulu. Yang penting tandas dulu berpeluh dah tu. Dia tunggu siap dengan lagu Jadi macam Booking ada booking? Ada. Lihat Jeng. Oh. Hai. Siap dengan lagu sambut. Yes. So ni adalah grup-grup kami yang akan pergi sekali di bawah Awesome Travel. 4 hari 3 malam. Belum ada suara-suara kenal lagi. So aku pun tak kenal lagi. Okay, jap-jap lagi kenal tu. Dekat Semporna. Dekat Semporna Sea View Hotel. Mana tu? Dekat checklist dia tadi. Sea View Hotel. So daripada airport Tawau kita bergerak ke Semporna. Dia sediakan bas Dia ada van dengan bas. Bila ramai ni kita naik bas bawah seronok.
pakai travel agent awesome ni, dia bagusnya ni semua benda dia uruskan. Nak check in, tempat makan, kalau macam tak berapa larat dia siap tolong angkat beg. Ramai, dia bukan seorang. Satu-satu tempat tu dia ada dalam 5-6 orang standby. Nak make sure everything in perfect condition lah. Tu yang bagus tu. Konsep cabin kat sini. Aku dapat bilik 126. Tak tahu bilik mana satu. Dia tak ada special order Dia ada lah, boleh request. Tapi main rambang je ni. Dapat yang mana, sauk je lah dulu. Yang penting bawah. Sebab dia ni, ini 16 kilo. Aduh. Sorry sikit. Assalamualaikum. Jiran ke? Boleh lah. Ni ada space sikit nak solat. Meja ada cermin. Toilet. Okey lah. Yang penting boleh mandi. Kita pergi bercuti ni, dia dua kategori. Satu nak pergi enjoy the environment, satu lagi nak relax kat bilik. Kalau nak relax kat bilik, ambil lah yang mahal-mahal. So ni view luar dia. Okey lah. Adalah view. Boleh standby telinga sebab sana memang bising. Penganjur panggil Pasar Jerit. Pasar Jerit. Okey. So kita nak pergi Pasar Jerit. Pasar Jerit ni ada jual lah seafood yang fresh. Kalau macam beli tu boleh hantar ke kedai untuk masak. Memang jerit betul lah. Dari luar bang, belum lagi dalam. Belum lagi dalam. Pasar Jerit. Dari luar bang, belum dalam. Dia bukan bergaduh kan. Dia memang ketam 100.5. Boleh lah, try. Pengalaman pergi Pasar Jerit ni bingit telinga mat. Okey je. Saya yang lain dah pergi dah. Ya. Ni. Masak ni. Ketam ni. Abang mau makan apa? Apa sedap black pepper Black pepper dia kurang sabar. Macam lobster ni yang butter. Boleh? Lobster? Lobster tu masak butter. Kau potong tengah dia, lepas tu potong lagi 3. So hari kedua
Hari ini kami akan bergerak ke Pulau Mabul. Tapi pakai lawa-lawa dulu. Sebab kita nak pergi bergambar dulu. Apa panggil tu? Mabul Water Bungalow. Mabul Island lah. Tempat tu lawa untuk on-out. So kita on-out dulu kat sana. Settle on-out, baru salin baju untuk swimming. Itu jam barulah kita begitu snorkeling. So Awesome Travel ni dia ada boat dia sendiri. Senang urusan macam tu. Awesome. Sudah makan? Ada yang tak makan lagi? Saya belanja makan. Okey, untuk hari ini kita pergi package B iaitu Mabul dan kapal lain. Okey. Okay, first kita akan pergi Mabul dulu dan masa lebih kurang 45 minit ke 50. Depend dengan keadaan datang. In the darkness, I could feel her thinking about somebody else. Some old secret she keeps hidden high up on the shelf. It's all covered in dust, holding up some old books supposed to teach about heaven and hell. In the darkness, I could feel her thinking about somebody else. I hear country music playing in the background. Some old sweet melody about the life we lead, the love that we never found. I said I love you, honey, now. Yeah, just keep doing what comes natural. Okay. Nah, ini pun kau kena bawa. Tapo dorong. Ada budak pun nak kira. Ini. Ramai umat manusia kat sini. Ni pelancong-pelancong daripada overseas semua ada. Dia macam boleh tembus ke perkampungan katanya kat kawasan ni. Dan pada masa yang sama boleh juga menginap, tapi kasar sikit lah. Dia berapa ribu tak per pack untuk 2 hari 1 malam. Siap ada bagi lagi. Bawah dia punya dewan makan. Macam langkah suka. Dia banyak spot-spot untuk bergambar kat sini. Entrance fee dia 50 untuk dewasa. Toilet ada, dewan makan ada, tempat-tempat spot bergambar, dia view lah, besar view. Dalam tengah-tengah laut tu, dia bina ke benda ni. Okay lah, RM50 untuk dapat experience macam ni. Nice. Ni apa ni? Oh, jual kelapa? Kelapa. Tahu. Oh. Oh, sini pun dia ada jual air. Air kelapa. Oh. Sini baru nampak dia punya yang jiran ni tu ya. Cantik tu. Oh, tengok ni. Oh, semua.
Sini dia macam cetek sikit. Ni. Tu dua. Tu. kita tengah nego. Apa tu ketam? Ni contoh chalet lah kalau ada privacy area pergi. Ni bilik, ada beranda. Ni boleh terjun kot anytime kot. Tapi dia tak ada lah dalam sangat. Dia ada macam privacy area. Nice lah. Baloi lah dengan harga dia tu. Cuma kat sini sebab dia open to public, orang boleh datang dengan sedikit bayaran. Kurang sikit lah privacy je. Cantik lah tempat dia. Tu tengah jual kelapa. Kalau beli, dia panjat je. Walaupun kawasan dia atas laut, tapi suasana dia macam kampung kecil pun ada. Ni nak kata ramai, tidaklah ramai. Tapi okey lah. Macam aku sekarang sedang melalui seolah-olah macam kampung Cina tau. Kampung Cina yang ada bidadari kat kampung tu. Kalau kau tengok kan, dia tengah dress up kau je. Oi, tapi bini aku tak kalah. Oh, ni cantik. Just kan, ni gambar. Acah-acah sinematik sikit. Ada orang tengah jual kelapa laut. Oh, ni pun sinematik. So, bini aku dah bersalin. Ready untuk snorkeling. Sini kita akan makan dan juga salin pakaian lah. Sebab lepas ni terus pergi snorkeling ya. Oh, dia buat macam pool pula kat sini. Penting aktiviti hari ni full lah. Dia berbaloi lah semalam. Orang kata free and easy rest dulu. Baru ada tenaga sikit. Sampai pantai lah. Sudah pergi pantai. Sudah makan? Belum.
Makan dulu. Kan? Ni latuk kan? Ya. Gigit tu dia letup-letup tu. Ya. Macam bom-bom tu. Oh. Latuk. Jadi satu, latuk ni dia boleh dicantumkan kulit. Sekejap, kumpul lagi. Beginilah. Kumpul lagi supaya kita tidak berpecah. Betul. Hari ini Birthday surprise. Anniversary. Air semua. Sejam lebih ke? kalau tuan mau tahu, nampak tak sampan-sampan semua ni? Inilah dia bajau laut. Yang lain ada rumah. Inilah kawasan mereka. Ada yang tinggal di laut, ada yang tinggal di laut, ada yang tinggal di pusat. Oh, itu kira rumah lah tu. Oh ya, bersampai-sampai. Oh. Rumah tu. Masa tidur atas laut dah. Cuba tengok. Tengok yang satu ni ada tongges kan? Ha. Di situ lah dia masak. Semua aktiviti di situ lah. Rumah di atas boat dia. Kak, ini minyak, sos, kicap, coklat lembab. Ini kalau saya ni. Dorok sah. Oh. Dia buat macam ni kenapa? Sebab penduduk sini ada yang tak berkemampuan beli yang kat luar kan. Dia buat macam ni. Ini dia jual 50 sen satu. 50 sen satu. Kan ini Aiskrim. Minyak ni dia jual RM1. So di sini banyak yang tidak berkemampuan. Dia beli bila dia perlu. Kalau dia perlu baru dia beli. Sikit. Kadang-kadang kita rasa susah. Kita tak pernah, mungkin kita tak pernah lalu pun kesusahan macam ni. Berat. Sabun, cuka kena bungkus macam tu sebab beli kecil. Sebab kalau nak beli sebotol, sebekas, seplastik tak mampu. Dan yang paling menyentuh hati aku tu, dia orang hidup dekat dalam bot, dalam sampan, membesar kat situ. Tinggal. So ni Pulau Kapalai. Yang ni dia privacy sikit. So ada height sempadan lah untuk boat parking, supaya tak ganggu privacy diorang. Habis tu kita boleh snorkeling kat area sini. Kena angin dekat sejauh. Ha? Itulah. Selesai snorkeling tapi tak ada footage sebab hari ni baru training. Esok betul. Sabar esok. Tunjuk ikan esok. Dia ada insang. Okey. Ataupun dia pakai ni. Dia tipu dia pakai ni. Program aktiviti hari ni, target aku dapat tengok penyu. Dapat tengok penyu, puas hati lah. Atau rare-rare ke kan. Nemo tu okey juga, tapi biasa lah. Binatang-binatang rare macam penyu, ikan Josh. Kalau ada kan. So kita bergerak. Pagi ni ada 2 pulau kot. 2 pulau pergi. Aku dah lupa apa nama pulau ni. Mataki. Mataki. Antara top 5 pulau tercantik dekat Malaysia. Mataki lah.
bajau laut ni berani. Dia kecil lagi, besar 2-3 tahun, 3-4 tahun naik boat gitu. Tak pakai life jacket. Kita yang tua bangga ni pun pakai life jacket. Tak cukup bajau laut ni. Talk to me. Can't get your tongue when we're talking about what I need. Dua warna yang berbeza. Pasir putih. Biru kan. Sejuk. Allah, tak ada peluang ni nak dapat tengok penyu. Oh, cantik gila. So sini boleh berpiknik, relax-relax, mandi pantai. Lepas ni akan ada pecah 2 grup. Satu yang tak mandi boleh lepak. Satu lagi dia akan bawa pergi snorkeling kat seberang sana. Ni ada tempat-tempat meja boleh relax. Salin ada. Sementara tunggu hujan reda lah. Makan dulu lah. Nak reda dah. Baca. Mata King. Alhamdulillah. Sampai sejam juga ke Sadai. Akhirnya hujan sudah berhenti. Nak pula hari ni tak ramai orang. Oh, yang syok ni. Mata King kecil. Spot-spot tak ada orang ni, kita snap gambar dulu. Air panas eh. Pandai eh. Bempar. So high, feet on the ground, but I still get by. The rules were made for someone else to try, but not me, not me. They said slow down, son, take your time, but I was born running every stop sign. Sky is the limit, no chance to hold. Finally, masa yang dinanti-nantikan. Inilah dia. Nak cari penyu. Okey, kata-kata buat orang sempurna. Okey, semua sudah datang sempurna. Okey, yang tengok video ni, bila lagi mau datang pergi sempurna? Kamu tengok sempurna, tengok keindahan laut dia. Tengok kita punya bot. Itu datang. Saya panggil lah, push. Dia datang. Push ni. Dia datang. So, jangan malu-malu lah. Nanti kita cari penyu. Di sempurna ni memang banyak penyu. Okey, so nanti kita akan cari di bahagian sana, kawasan sana, dekat Mata King. Lepas tu nanti kita pergi timba-timba, sana memang banyak penyu. So, jangan malu-malu. Nanti saya akan bagi kamu tengok penyu. Jangan tekan.
Terus. Okey. Muka yakin. Muka yakin oh, semalam pucat. Ya, boleh jalan. Unik Sun is falling, speed in the black. Nobody driving, we're in the back to the end of the world. Tides will rise, tides will fall with the gravity of you to the end of the world. Fortune teller, deck in her hand. Fool arcana lifts off the land. The gravity of you. The gravity of you. Tides will rise, tides will fall. It'll always be true. Tides will rise, tides will fall. There's nothing we can do. How many suns we don't know. Our supernova tells us when we have to go. To the end of the world. To the end of the world. To the end of Macam berkaca disebabkan terlampau jernih tu. Kalau macam berkaca tau dia punya ni. Tempat ni berkaca. Sana na malot yun. Ekal. Oh, kalau di sini kat luar. Kampung Bajau Laut. Ya. So dia tahu kita akan hantar bantuan. Biasa orang datang sini dia akan hantar bantuan. Kalau kita dah kumpul dalam bantuan. Tapi agak terkejut lah bila kita dah sampai tu berkerumun tu bang. Kalau tidak. Ya bang. Selesai. Bagi bantuan. Ni, hey, mana lah? Okay. Baru berjalan lagi lah. Settle.
So next destination adalah resort. Badan pun dah barai, bergaram dah badan. Let's go. Malam terakhir sebelum esok nak pulang di Sempurna lah. Hari last di Sempurna, dalam pukul 9 macam tu kami akan bergerak ke Sempurna punya tempat semalam lah. Kemudian bergerak ke airport, tapi akan ada singgah lah beberapa tempat. So kesimpulannya percutian 4 hari 3 malam ni sangatlah bermakna dan sangat puas hati. Aku dapat nilai lah seperti mana yang orang selalu post dalam YouTube berkenaan dengan kecantikan di pulau ni kan, dengan TikTok. So kadang-kadang orang akan share yang the best je, tapi bila aku datang sendiri, ternyata lah Sempurna ni memang sempurna. Memang puas hati, memang best. Dan kalau katanya aku nak repeat ke tak, of course lah aku akan repeat insyaAllah. Tapi sebelum aku repeat sini, aku akan pergi tempat lain dulu lah. Bila dengar sembang-sembang kat sini, diorang kata try pergi ke Maldives pula dan sebagainya. So insyaAllah tengok keadaan macam mana. Kalau dimurahkan rezeki, nanti aku nak pergilah tempat-tempat lain pula. Tapi sini memang best dan masalah dia masalah dia tak puas. Bila kau pergi sehari tu kau tak rasa tak puas. Bila pergi pagi ni tak puas. Dia banyak tempat lagi yang kami tak sempat pergi, resort-resort yang menarik. Even yang kami resort yang macam gini pun nampak macam leki kan, nampak kayu macam ni. Tapi actually view dia tau. Air pun laju. Tengok suasana dia ni kan. Suasana yang best, nyaman, udara segar, 360, tak ada daratan. Sepanjang-panjang tak ada daratan. Macam ni kehidupannya kan. Dapatlah merasai kehidupan orang bajau laut. Tapi orang bajau laut lagi kesian lah. Sedih aku tengok. Dan dia di Malaysia pula tu. Jadi itu sajalah perkongsian percutian aku di Sempurna kali ni. InsyaAllah kita jumpa pada next trip, tempat yang lagi best. Assalamualaikum.